Semua yang besar bermula dari sesuatu yang kecil. Aroma sambal bukan sekadar rasa. Ia cerita tentang perjuangan daripada impian kecil. Dulu hanya sambal dari dapur di rumah. Hari ini sambal Chili's dah terbang ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, saya Syarul Anas Abdul Nasir, pengasas Chili's Food Manufacturing Sdn Bhd di bawah program Geran Pemadanan High Impact Product HIP, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM. Inilah kisah kejayaan saya. Kita start dengan brand sambal hijau Mat Salleh pada tahun 2020 dengan bermodalkan RM100, 20 botol sambal. Time tu kitalah yang buat semua, kitalah yang masak sambal, blend cili, kopek, bawang, pergi pasar borong apa semualah A to Z, tanpa stiker pun semua kita. Sampailah 2021 kita pindah ke kilang. Kita rebrand terus nama sambal kita daripada sambal hijau Mat Salleh tu terus jadi ke Chili's. Cabaran paling besar dulu, tak cukup modal nak beli mesin. Kalau nak hasilkan 1000 botol sambal pun ambil masa berhari-hari. Sebab kita buat sambal ni hot filling. So bila ambil masa yang lama, sambal ni dia akan sempat rosak dulu. So bila rosak kita mengalami kerugian yang banyak lah. Tapi masa tu saya tekad, kalau nak maju, kena belajar dan cari peluang. Lepas tu saya dapat tahu tentang program Geran Pemadanan High Impact Product di bawah Pharma. Dari situ saya nampak peluang besar untuk kembangkan bisnes sambal ni. Dia bagi satu turning point yang sangat besar dalam bisnes saya sendiri. So dalam masa yang sama, kita pun tengah mengembangkan export market kita. Ngam-ngam orang kata mesin tu sampai, kita punya deal dengan Saudi Airlines pun kita berjaya close. Sekarang kita tengah cuci botol, kita menggunakan mesin. Speed dia memang sehari boleh pergi ke 10 ke 30 ribu botol. Melalui program ni saya dapat bantuan mesin pemprosesan moden iaitu mixer cooker berkapasiti 500 liter. Semua tu sangat membantu dari segi kelajuan pengeluaran, kawalan kebersihan dan kualiti sambal Chili's. Sekarang bila kita dah ada kuali besar ni, kita hanya perlu masak sekali ataupun 2 kali je sehari. Dah cukup memadai dah kapasiti kita untuk harian. Dia bukan impact untuk produk saja, dia impact juga untuk company kita. Iaitu orang luar ataupun klien kita sendiri nampak kita serius dalam bidang pembuatan sambal ready to eat ni. Pharma bukan sekadar beri geran, mereka juga bagi bimbingan teknikal dan tunjuk cara urus operasi ikut piawaian industri. Dari situ kami dapat naik taraf dan lulus persijilan halal dan mesti dengan lebih cepat. Kebiasaannya kita akan sedut sambal tu terus masuk ke mesin filling. Tapi hari ni kita buat pun half daripada kuali. So kita akan tuang ke dalam periuk dan kita akan buat manual tuang ke dalam mesin filling. Nanti filling akan buatlah masuk ke dalam botol. Ini adalah mesin filling kita. So kita ada 2 nozzle yang sangat besar. So kita akan isi sekali. Kalau ada sambal tu ada petai, ada ikan masin, ikan bilis atau sambal kosong pun dia akan go through ikut nozzle ni, piston ni, tak ada masalah. Mesin Riton ni boleh masuk lebih kurang 400 botol sambal, tengok jenis sambal juga. Sambal kita ni tak ada bahan pengawet. So kita perlukan proses Riton ni untuk memanjangkan jangka hayat dia selama 2 tahun. Alhamdulillah sekarang pengeluaran Chili's dah mencapai lebih daripada 20,000 botol sambal sebulan. Yang paling ketara adalah peningkatan nilai jualan. Kalau dulu nilai jualan kami cuma sekitar RM259,000 sahaja. Tapi tahun ni Alhamdulillah dah mencecah lebih daripada RM561,000. Stiker kita tak tampal manual, kita memang tampal pakai mesin untuk bagi dia sama rata. Kadang-kadang kalau manual ni dia akan sengit. Terima kasih kepada KPKM dan program HIP kerana percaya kepada kami, anak muda tempatan, untuk terus melangkah dan membina legasi.